Malah aku minat kau estimasi. Tak nak masa you. Cerita pasal awal macam Zul Kanda lah. Nak cerita apa? Cerita macam mana? Kau nak cerita macam mana? Kita ada sama nama semua. Cerita pasal pakai hadiah boot tu. Jangan bagi yang love. Bagi tu lah. Ya ke nak suruh aku bagi tu apa? Ya Allah, aku seraput budak ni. Allah. Kejap lagi diorang penuh kat komen. Diorang screenshot kau tu. Yang tu, yang Alif tu bagi aku titiu tu. Baru cerita. Itu bukan aku cerita lah. Aku rasa aku tak cerita. Sebab aku rasa tak ada hati. Malah aku minat apa? Aku jangan minat aku. Aku tak ada benda. Cerita nyamuk man. Ya. Kalau kumpul yang emas punya koin kan, apa dia panggil? Gold bar kan. Kalau kumpul macam tu, lepas tu nanti kalau macam nak gadai balik, terus pergi kedai je. Lepas tu gadai je lah yang kita kumpul kan. Okay, kau pergi sub aku hitam rambut. Konten aku konten hitam rambut besok. Tapi laku je kan. Maksudnya harga dia sama je macam emas biasa kan. Jangan. Kau sekali lagi kau siap dengan aku Aril. Sekali lagi je kau buat. Kau nak tengok kau tidur. Kau boleh pilih nak tidur dalam selimut ke tidur dalam kain kapan. Kau boleh cakap dengan aku. Aku boleh bagi lah. Nak naik kain kapan pun boleh. Nak tidur dalam selimut pun boleh. Kumpul lagi dah. Tak aku selimut dengan kau pun boleh. 4 4 gold bar. Gold bar ke gold coin ni? Aiman Noah, mana Aiman Noah? Aiman Noah ada ke? Gold coin tak salah. Coin. Ni damage. Banyak punya gift yang ni juga kau nak bagi. Tak payah bagi gift pun tak apa bang. Tak payah bagi pun tak apa. Aku tak nak dah. Kalau boleh. Tak nak benda tu lah. Benda lain tak apa. Yang mengenai muka mulut memang. Besok kerja ni? Khamis. Main air terjun tu? Sungai Berondong. Dari tu nak camping lah, nak bakar-bakar lah. Tony, terima kasih. Abu. Apa kan? Dari hari tu habis kan? Sweet kau. Kena lah dengan aku. Batang kali ya. Buat kemah lah, buat kemah. Kalau Rabu kami dah pergi. Air serap. Habis tu bila? Esok Selasa. Jadi aku orang gerak tu sampai. Kawan gay tu lah. Bodoh yang badrun. Kau ada apa? Sudah. Kamu Serabu. tak servis kereta ni? Aku kan 1-4 kan. Bagi lah. Bagi. Bagi. Itu bukan salah servis lah tu. Nak beli kereta tak bagi. Ya, pakai tu. 3 kereta dah ni aku jual. 3 aku jual kereta aku. Biar nampak miskin. Memang miskin. Yang ni sedap sikit tengok. Aku dulu terlalu riak weh. Mana FD kau? Aku jual 3. FD, City dengan FC. Pergi jual, semua jual. Dia jual sebab nak ambil kereta. Sebab aku nak ambil kereta baru. Dia tak bagi aku ambil kereta baru. Dia cakap simpan. Ambil family car. Memang nak ambil family car. Ambil ni SUV weh. Kau Ya. jual dia ambil family car. Dah loan dah lepas. Kamu ada kat sini. FD, terima kasih. Honda ni lah. Ambil lah. Honda lagi. Time tu buat apa? Tak. Semua ada kat sini. Tengah lepak. Nak buat Kat cyber je, kat cyber. Honda. Kau pakai FD ke? Okey lah tak lepas maintenance. sebab aku tak pernah loan. Aku beli semua cash. Tak tahu lah, tengok pada kau jaga lah. Sebab aku dah pernah turun enjin sekali tak itu. lepas tak. Nama aku clean babi.
habis, tak lepas. Itu dia aku pakai tu tak sampai 2 tahun lah. Tak sampai 2 tahun itu enjin lah. lah. Lepas. Boleh nak pakai kereta apa pun kau pakai sama je. Dulu tu biar Tahan sakit tak sakit je kau nak jaga. Kau pandai jaga pandai lah. sebab dia kata dia kata tak payah tambah komitmen. Ada anak 5. FA terima kasih. Dia kata nanti dah start ada apa ni? Dah start ni baru ambil kereta. Dia start mengandung. FDMC ke mal? Baru ambil FDMC. kereta apa family kan. Sebab kereta aku tiga-tiga tu semua kereta tapi kan dia sampai jam info gua. Korang kereta single lah orang Ramai kata. sangat betul pergi sampai hang telefon gua. FD aku buat 120,000. 120,000 tu aku restore dari awal FD. Aduh. City pun sama. Sebab City tak. Lepas tu Honda Ketang pun sama. Honda Ketang aku buat juga. Sama kat jual. Lala dah tak ada kereta lagi. Biar adik Rona bikin gekar, bikin kota jadi suka. Salah bro. Salah bro. Aku ingat mencuci muka ni. Aduh, sial lah. Pedih mata gue. Aku dia tinggi senang lah. Nak fikir pasal sewa rumah, bapak dah aku rasa dah habis ratus ribu dah setiap aku sewa rumah sana sini. Gila weh. Late front kau berapa? Time kau late front? Sekali pindah tu. 1,007. Aku 2003. Late front. lagi. Lepas tu duduk 2 tahun, bapak dah berapa banyak dah. Gila. Lepas tu duduk kat Skypark kan, tak sampai 2 bulan kan duduk marul kan. Asap tai. Biar tak kena bank. Buat senang kita orang nak borak. Bila kau live ni kita orang tak nak borak apa. Weh. Lepas tu kan duduk Skypark kan, tak sampai 2 bulan rumah tu bakar, tak ada loceng. Bodoh siap Skypark kan. Rumah tu bakar, tak ada loceng. Bagilah aku pasal sekejap 5 minit ni. Aku nak bagi naik video aku je. Video apa dia? Video review tadi. Babi tak lain ya. Mana ada. Kau cabut ke tercabut? Babi. Tak. Ya Allah. Jam dekat ni. Muka aku dah parut ni nampak ni. Tak lagi murah. Lokal. Mana kau Pandora? Ash Aziz, bang, terima kasih. Ya Allah, asal lah dalam rumah sini semua kaya tu. Potong harga lah, beza kan. Sabar dia. Terima kasih, semoga berhasil selalu amin. Mana rambut biru mana pula? Ni, jangan ni. Kalau macam Pandora dengan Ya. Swarovski kau pilih Panjang ni nampak bawah. Sebab kakak aku pilih Pandora. Aku tak Pandora je. Sebenarnya dekat aku tak minat. Macam Harga ni. Dia lebih 1M. Ya, kenapa 1M? original. Ada gila Pandora Malaysia.